Ramai orang masih percaya simpan duit dalam ASB adalah jalan yang paling selamat. Tapi saya semakin sedar, selamat tak semestinya untung. Contohnya pada tahun 2020, kalau anda simpan 23,000 dalam ASB, selepas 5 tahun dividen sekitar 4% tahun, jumlahnya mungkin naik kepada 28,000. Tapi kalau duit yang sama ditukar ke dalam bentuk 100 gram emas macam dekat tangan saya ni, nilainya hari ini dah mencecah sampai RM50,000. Bezanya sangat besar. Emas bukan sekadar simpanan, tapi pelindung nilai yang kalis inflasi. Bila nilai ringgit jatuh, emas tetap utuh. ASB mungkin sesuai untuk simpanan jangka masa pendek. Tapi untuk kekalkan nilai dan bina aset jangka panjang, saya lebih yakin dengan emas. Jadi kalau anda ada lebihan tunai dan belum pasti nak letak dekat mana, pertimbangkan untuk tukar kepada 100 gram emas macam dekat tangan saya ni. Anda sedang lindungi nilai dan bina kekayaan sebenar. Kalau nak mula, klik beg biru di bawah. Nanti saya bantu anda mulakan simpanan emas pertama di Public Good.